Dendam lama, belum terpadam, Johor Darul Ta'zim FC kembali berdepan Sunfresh Hiroshima, di pentas kalah mati Liga Juara-Juara Asia Elite, dan kali ini, maruah jadi taruhan. JDT jumpa Sunfresh Hiroshima sekali lagi, misi balas dendam di pentas Asia. Bahagian kalah mati akhirnya tiba, dan debaran semakin terasa di selatan tanah air. Juara Malaysia, Johor Darul Ta'zim FC, sekali lagi dipertemukan dengan kelab gergasi Jepun, Sunfresh Hiroshima, dalam aksi pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Asia Elite, ACLE, 2025-2026. Pertembungan ini bukan sekadar perebutan tiket ke suku akhir, tetapi juga medan membalas dendam, selepas kekalahan tipis sebelum ini. JDT menamatkan saingan peringkat Liga Zon Timur di tangga ke-6, satu kedudukan yang cukup untuk melayakkan diri ke peringkat kalah mati. Walaupun tidak berada di kelompok teratas, skuad Harimau Selatan membuktikan konsistensi mereka, dengan beberapa kemenangan penting, yang memastikan slot kepusingan seterusnya tidak terlepas. Sementara itu, Sunfresh Hiroshima mengakhiri saingan liga di tangga ketiga. Wakil Jepun itu mempamerkan aksi lebih stabil sepanjang kempen, sekaligus menjadikan mereka antara pasukan pilihan untuk mara jauh dalam kejohanan musim ini. Mengikut format baharu ACLE, pasangan ditentukan berdasarkan kedudukan akhir liga. Justeru, pertemuan ini adalah hasil padanan ranking ke-6 bertemu ketiga, yang menjanjikan aksi seimbang tetapi mencabar, buat wakil Malaysia. Pertemuan terakhir kedua-dua pasukan, berlaku pada 10 Februari 2026 di Edion Peace Wing Hiroshima. Dalam aksi tersebut, JDT tewas 1-2 kepada tuan rumah. Walaupun kalah, persembahan JDT ketika itu dianggap kompetitif, dan hanya dipisahkan oleh perincian kecil, serta ketajaman penyudah lawan. Kekalahan itu, kini menjadi motivasi tambahan buat barisan pemain untuk bangkit. Ramai pemerhati percaya keputusan tipis tersebut, membuktikan jurang antara kedua-dua pasukan tidaklah terlalu besar. Dengan sokongan padu penyokong di laman sendiri, peluang JDT untuk mencipta keputusan positif tetap terbuka luas. Aksi pertama bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, pada tarikh 4 Mac 2026, stadium moden yang menjadi kebanggaan penyokong Harimau Selatan itu, dijangka dipenuhi lautan merah biru. Kelebihan beraksi di laman sendiri amat penting, dalam format timbal balik. JDT perlu mendapatkan keputusan positif, sama ada kemenangan selesa, atau sekurang-kurangnya kelebihan tipis tanpa bolos, sebelum bertandang ke Jepun seminggu kemudian. Rekod JDT di Stadium Sultan Ibrahim dalam saingan domestik dan Asia, cukup menggerunkan. Pasukan lawan, sering bergelut dengan tekanan atmosfera stadium, serta intensiti permainan yang dipamerkan tuan rumah. Faktor ini diharap menjadi senjata utama, untuk menundukkan wakil J-League tersebut. Pertembungan ini juga menarik dari sudut taktikal. JDT terkenal dengan gaya permainan menyerang yang pantas, menggunakan lebar padang, dan kreativiti di bahagian tengah untuk memecahkan pertahanan lawan. Transisi pantas dari bertahan ke menyerang, sering menjadi kunci kejayaan mereka di Liga Super Malaysia. Sebaliknya, Sunfresh Hiroshima membawa disiplin taktikal Jepun yang tersusun, permainan berpasukan yang kemas, serta ketajaman di hadapan gol. Mereka jarang memberi ruang dan gemar mengawal tempoh permainan, terutama apabila beraksi di tempat lawan. Pertarungan di bahagian tengah dijangka menjadi penentu. Siapa yang menguasai kawasan ini, berkemungkinan besar mengawal rentak keseluruhan perlawanan. Sebagai kelab paling dominan di Malaysia dalam dekad terakhir, JDT memikul harapan besar penyokong untuk melakar sejarah lebih gemilang di pentas Asia. Pencapaian kepusingan 16 bukan lagi dianggap luar biasa, sebaliknya, penyokong kini mahu melihat pasukan mara sekurang-kurangnya ke suku akhir, atau lebih jauh.
Tekanan itu, bagaimanapun dilihat positif oleh barisan kejurulatihan, mereka percaya, pengalaman beraksi dalam pelbagai kejohanan antarabangsa sebelum ini, membantu pemain lebih matang dan tenang menghadapi situasi getir. Bagi Sunfresh Hiroshima pula, mereka datang dengan reputasi kelab elit Jepun yang konsisten di peringkat domestik dan Asia. Status itu menjadikan mereka pilihan atas kertas, namun mereka pasti sedar JDT bukan lawan mudah, khususnya di gelanggang sendiri. Tiket ke suku akhir ACLE menjadi sasaran utama. Kejayaan Mara akan mengukuhkan lagi reputasi JDT sebagai kuasa besar Asia Tenggara dan membuktikan kemampuan mereka bersaing dengan kelab terbaik Asia Timur. Secara strategik, aksi pertama amat kritikal jika JDT mampu memanfaatkan peluang dan mengekalkan disiplin pertahanan. Mereka boleh membawa bekalan selesa ke Jepun, namun jika gagal, misi di Hiroshima akan menjadi lebih sukar. Perlawanan timbal balik di Edion Peace Wing Hiroshima seminggu kemudian dijangka berlangsung dalam suasana berbeza. Faktor perjalanan, cuaca dan tekanan penyokong tuan rumah bakal menguji mentaliti pemain Harimau Selatan. Pertembungan ini bukan hanya soal 90 minit di atas padang, ia melibatkan maruah, reputasi dan penanda aras sebenar tahap bola sepak Malaysia di peringkat Asia. Setiap sentuhan, setiap keputusan pengadil, dan setiap peluang yang terhasil, boleh menentukan hala tuju musim JDT di pentas benua. Penyokong kini menghitung hari, menanti aksi penuh debaran ini, dengan persiapan rapi, sokongan luar biasa dan semangat membalas kekalahan lalu. JDT diyakini akan turun dengan mentaliti berbeza.